Pijak kaki je? Pijak kaki. Awak dah masuk dulu je. Awak dah masuk dulu, ikat je awak dah. Kaki tu, pijak kaki tu. Dah. Pijak macam mana? Oh, ikat jatuh. Kaki kiri ke kanan? Kanan. Aki, sebab Aki nak pijak kaki kanan. Okey, saya ulang kata permainan dia simple kan. Setiap belon perlu diikat di kaki ya. Jadi dalam permainan kita akan kejar belon, pecahkan belon atau satu sama lain. Yang paling selamat adalah yang paling menang. Yang terselamat belon tak pecah, dialah pemenangnya. Jadinya perlu mengelak dan perlu menyerang. Pijak semua belon yang ada. Pijak belon orang tapi jangan bagi orang pijak belon yang aktif. Aki ambil jarum. Pijak ambil jarum. Jangan semua. Buat berapa jam? Oh, pasang ke?